Kenapa MotoGP berani turunkan kapasiti enjin lagi pada tahun 2027 sedangkan eksperimen 800cc pada tahun 2007 dianggap kurang berjaya? Jawapannya, 800cc 2007 bukan sekadar mengecilkan enjin. Pada tahun 2007 MotoGP turun daripada 990cc kepada 800cc dengan fokus utama mengurangkan kelajuan. Tetapi Jutara berjaya mendapatkan semula prestasi melalui teknologi. Malah motosikal 800cc mempunyai kelajuan selekor yang sangat tinggi menyebabkan RC memotong menjadi lebih sukar. Tahun 2007 pula MotoGP mengambil pendekatan yang jauh lebih menyeluruh. Bukan sahaja enjin diturunkan kepada 800cc tetapi rawat height dan whole shot device akan diharamkan sementara pembangunan aerodinamik turut diperketatkan. Maksudnya MotoGP bukan sekadar nak motosikal lebih perlahan tetapi mahu mengawal keseluruhan pakej motosikal supaya kelajuan dan keselamatan dan aksi perlumbaan lebih seimbang. Jadi persoalannya, adakah 500cc kali ini akan berjaya mengelakkan kesilapan era 800cc?